Kadang ada setengah orang kan, dia suka mempersoalkan kerja orang lain. Katakanlah masa kau belajar dulu, kau ambil course HR, lepas tu kau kerja bidang retail. So dekat situ orang akan persoalkan kau, kenapa masa belajar dulu course lain, dah kerja bidang lain? So bagi aku, tak perlulah kita nak mempersoalkan kerja orang lain ni. Kalau kau fikir logik, kita kerja ni sebenarnya nak duit je. Kau tak payah sembang lah kerja sebab ibadah. Berapa kerat yang kerja niat ibadah. Majoriti manusia kerja sebab nak duit je. So, tak kisahlah kau kerja apa pun. Yang penting kerja kau halal, dan cara untuk kau mendapatkan rezeki tu dengan cara yang baik. Sebab tu pentingnya takwa. Sedaya upaya melaksanakan segala perintah Allah, dan sedaya upaya meninggalkan segala larangan Allah. Dan janji Allah pada orang yang bertakwa ni, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan dijadikan baginya jalan keluar dan diberikan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. So tak kisahlah kau kerja apa pun, yang penting halal dan kau taat Allah, Allah akan jamin rezeki kau, insya-Allah.